Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Berita gembira kepada penjawat awam dan juga pesara kerajaan. Menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri, kerajaan mengumumkan beberapa inisiatif kewangan termasuk bantuan khas serta pelarasan saraan yang dijangka memberi kelegaan kepada lebih 1 juta penjawat awam dan ratusan ribu pesara di seluruh negara. Kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan pemberian bantuan khas kewangan Aidilfitri 2026 sebagai tanda penghargaan kepada warga perkhidmatan awam. Bantuan ini melibatkan RM500 kepada penjawat awam grade 15 dan ke bawah termasuk lantikan kontrak, my step dan 9 harian. RM250 juga diberikan kepada pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan tidak berpencen. Pembayaran dijangka dibuat pada awal Mac 2026 sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri. Inisiatif ini bertujuan membantu meringankan beban kewangan, khususnya dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup serta persiapan perayaan seperti perbelanjaan barangan keperluan, pakaian dan perjalanan pulang ke kampung. Langkah ini juga mencerminkan penghargaan kerajaan terhadap komitmen dan hikmat bakti penjawat awam dalam memastikan kelancaran pentadbiran serta penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, tahun 2026 turut menyaksikan pelaksanaan Fasa 2 Sistem Saraan Perkhidmatan Awam atau SSPA. Melalui pelaksanaan ini, pelarasan gaji penjawat awam dan pelarasan pencen pesara kerajaan dilaksanakan secara berperingkat. Langkah tersebut selaras dengan komitmen kerajaan Malaysia untuk memperkukuh kebajikan sektor awam serta memastikan imbuhan yang lebih kompetitif dan setimpal dengan tanggungjawab yang dipikul. Bagi pesara kerajaan pula, pelarasan pencen Fasa 2 yang bermula Januari 2026 memberi peningkatan kadar bayaran bulanan berdasarkan struktur saraan baharu. Pelarasan ini penting bagi memastikan pendapatan pesara kekal relevan dengan keadaan ekonomi semasa, khususnya dalam menghadapi kos perubatan, keperluan harian dan perbelanjaan keluarga. Gabungan bantuan khas dan pelarasan saraan ini dijangka memberi impak positif kepada lebih 1 juta penjawat awam aktif serta ratusan ribu pesara kerajaan di seluruh negara. Bantuan tunai sekali bayar membantu dalam jangka pendek, manakala pelarasan gaji dan pencen memberikan kesan jangka panjang terhadap kestabilan kewangan isi rumah. Penganalisis ekonomi melihat langkah ini sebagai pendekatan menyeluruh dalam memastikan kesejahteraan golongan perkhidmatan awam terus terpelihara. Secara keseluruhannya, Mac 2026 membawa berita yang amat dinantikan oleh penjawat awam dan pesara kerajaan.